Semua. Saya berasal daripada Nibun Tebai, letak kat Langkawi. Saya join life course ni sebab saya minat. Dah berapa lama agak-agak? Lebih kurang dalam setahun lebih. Wah, macam fit mentor lah muka dia guys. Setahun lebih lah Apa pun thank you Okay guys, perkenalkan Man Langkawi. Alright. So, peserta yang seterusnya Din Toda. Dia dalam sikit pun tolak Din Toda. Din Toda. Okay, bismillah Din, perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz. Boleh panggil saya Saludin. Asal daripada Pulau Pinang. Meletak di Langkawi. So saya follow Abang Kus dah 4 tahun. Alhamdulillah. Ni kali kedua kan. Hari pertama kemarin Tok Senik. Tok Senik. Alright. Okay, jadi tuan-tuan, kita serahkan kepada semua. Sebelum tu ada apa-apa? Abang Hafiz ke Abang Long ke nak cakap? Kak Siti? Abang Hafiz? Abang Hafiz Abang Long? Kena jagi kita lepak tandas tadi Yo. Kita berak sama-sama. Ni wife kepada Man Langkawi Apa nama? Pipi Merah. Pipi Merah. Okay, jadi guys, start daripada sekarang ni kita dah boleh start vote Okay, dalam kiraan korang kena komen nama tau. Dan moderator minta tolong pantau nama siapa yang paling banyak. Okay, antara Man Langkawi ataupun Din Toda. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1, go. Banyak Din. Selamat kau Man. Selamat kau. Bang, ingat selamat ke? Dah. Sabar. Kita nak tengok viewers nak apa dulu. Sabar. Ramai minta Din ni. Okay, Man, jangan ingat hang terlepas Tapi Abang Long, saya nak minta tolong. Macam mana persediaan untuk diorang ni? Nak duduk mana, macam mana? Saya dah ada tempat belah sana. Cuma diorang nak duduk tu, kursi tak ada ni. Orang kata apa Aman Alin. Apa Din? Apa? Ya? Cakap apa? Tak ada apa. Tak ada apa? Tak ada apa. Okey, biasanya kalau kita tengok sini diorang duduk mata rata. Diorang cakap saya dah lebih setahun diorang duduk bergelimpangan kan. So mesti ke dalam tu rasa tak ada masalah. Takkan diorang nak kat mana-mana kan. Takkan kotor Saya tempat untuk orang ni. Okay Abang Long, dia ni follow kita pergi set up. Okay. Jadi untuk first half kita invite Din Toda Din kita panggil Din guys Untuk first half kita tengok macam mana kekuatan dia. Tanpa ada apa-apa bacaan dulu, kita chill dulu. Kita kata kosong lah. Kalau ada bunyi ke apa ke, itu semua memang normal lah. So Man Langkawi, hang relax dulu Mana rokok saya dengan power bank. Belum. Dia di simpan tadi. Okay. Simpan dekat uji jadi satu. Lepas tu satu lagi ada kat ni bawa ni kita nak guna lighting ni. Lighting sikit je kita guna, tapi Lilin ada ke? Power bank dulu, power bank. Bukan power bank. tangan tasbih. Din, ada tasbih ke? Yo. Subhanallah. Baik. Okey, Lilin bawa mana rokok kat sini dalam beg senapang. Okey, power bank bawa sekali. Power bank. Semua bawa. Okey, mantap. Let's go. Lin, nakkan vest tak? Gelap. Okey, tu. test panggilan. Ada lagi satu ni, waki Ya. Ada. Abang Hafiz the provider, kau tahu tak guys? Bawa balik tarawih Ya. Okey, jom. Ni volunteer kita belah tengah duduk tengah-tengah. Okey, so kita mulakan dengan Din. Tentu kaitan industri memang wujud di kalangan Din, lepas ni dah sampai kat lokasi depan ni je, tak jauh pun. Sini je. Tak jauh dengan kita. Nanti kalau ada bau macam manusia yang saya cakap tadi tu, nanti awak beritahu saya bangunan hujung tu.
Berapa minit dia bergantung kepada Din sendirilah. Kita tak ada paksaan. Lilin bawa lah. Lilin ambil lah. Lilin. Bawa bang, bawa. Danish tengah pegang. So, Din, sementara jalan ni nak tanya, first time ke apa? First time Ke memang pernah, dah biasa dengan benda macam ni? Dah biasa ikut para ke? tak. Originally? Tak. First time. First time lah. Okay guys, ni pengalaman dia untuk pertama kali. Saya harap ada feedback yang baik. Saya harap dia tak sia-sia lah join XYG selama ni. Dia dapat satu pengalaman. Kita tak mengharapkan sangat kan apa benda gangguan, tapi at least dia dapat pengalaman. Itu yang saya harap, itu je. Dia dapat pengalaman, okey. Tak ada apa-apa pun tak apa. Okey so kita naik kat sini. Okey belum. Tong ni pun boleh jadikan tempat duduk. Kerusi tu tak nampak macam okey tapi dia kotor lah. Jadi macam tak sesuai. Kerusi ni kotor. Kalau ada kain boleh lap. Tong tu boleh. Okey, kedudukan mestilah kat sini. Kedudukan mestilah dekat sini. Belum minta tolong set up kat sini. Buatlah apa pun, janji dia boleh duduk. So saya nak korang nampak view macam ni. Mana power bank tadi Okey, baik. So tak ada apa-apa rules. Bebas, boleh je nak kesana ke sini, nak mencabar ke, nak panggil ke, nak buat apa sekalipun tak ada masalah. Cuma kalau boleh jangan keluar daripada kawasan ni Jangan keluar daripada kawasan ni, maksudnya jangan sampai ke sana apa semualah. At least diorang nak tengok dalam kamera ni. Dan kalau rasa macam nak berkomunikasi dengan viewers, boleh datang dekat sini, dekat-dekat sini kes ni, bagi tahu okey guys saya dengar ni, guys saya bau, guys saya apa benda lah, boleh cakap. Kalau nak cakap, tak nak cakap, tong hitam tu tak nampak pasal ini dekat setiap yang 1, 2, sekejap je buat. Kita cuba setup yang terbaik. Viewers sekejap Okay, korang boleh nampak tak belakang tu viewers? Boleh nampak belakang tak? Suruh dia pegang EMF. Boleh? Okay Din, ni EMF. Kalau bilang on, tekan on. Macam ni tak apa kan? Lari atas angin. Hujan macam ni. Dekat siapa yang wakil ni? Pada dari ni kan? Okay, wakil ni letak di sini. Bila apa-apa kita nak cakap, dia akan dengar. Check, 1, 2, 3, check. Apa-apa, nak reply tak payah angkat pun. Cakap je depan kamera. Okey. Itu benar gangguan bukan guna. Belum, power bank?
Din, tak pakai mic. Tak perlu mic sebab kita perlu dengar sekeliling. Kalau pakai mic, hanya dengar suara Din saja. Din akan datang sini untuk cakap apa yang dia rasa. Dia tak perlukan mic. Buka habis tu macam mana pun kau petang itu. Jangan bang. Baik bergerak dekat depan tu. Yang bergerak kat depan ni. Okey. Mana lilin ni? Ada lagi. Angkat tu. Ni. Dekat dia di situ. Sini. Ada lagi banyak seram ni. Okay, guys, so macam mana korang punya view? Mata korang macam mana, cantik tak? Kita set up untuk peserta kita ni. Okey tak? Nampak semua belakang Denish minta tolong tepi sekejap Denish. Tinggalkan Din seorang je kat tengah. Tu sekejap Lampu ni nak kena nampak ke? Lampu ni nak kena nampak ke tak payah kan? Macam ni je Ada orang jogging. Ha? Ada orang jogging. Mai panggil dia. Tong tu kalau nak duduk kan ke kiri sikit. Sana lagi. Sorry. Kanan awak. Lagi. Okey, stop. Okey. Itu ingat itu main tengah-tengah. Tong. Okey, ada satu rule je. Sebenarnya tak ada rules, tapi yang ni memang daripada dulu sampai sekarang kalau kita buat uji nyali, kita memang tak izinkan untuk tengok info langsung. Pertama sekali, fokus mata, telinga dan hidung mengamati kawasan keliling ni. Boleh Okay, belum dah Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bulat Din. Kalau ada apa-apa, kalau tak tahan, lambai je. Kalau nak datang bercakap pun lagi bagus, tak ada masalah. Bagi tahu je, viewers nak tahu apa yang awak rasa. Tak ada rasa apa-apa pun nak bagi tahu pun tak ada masalah. Bini saya uji nyali saya, handphone pun saya ambil. Tak ambil. Tak apa. Simpan je. Okay guys, selamat menonton. Din, good luck. Kalau ada apa-apa, just beritahu dekat timbul Tak cun. Kita tak apa-apa boleh Ada kocak apa? Tak ada masalah Tak ada masalah Jangan lupa awak. Okey. Tapi ini pun dah. Ini pun 2,5. Okey, sebenarnya tak masuk dulu, tapi 2,5 juga ada di mana? Okey. Sekarang kita tak tunggu tau.
Ini apa tadi tu? Tak tahu ni apa. Macam pergi tempat api tu. Okey, baik. Tapi dia dengan batu tadi, bawa bantuan. Tu saya betul. Oh ya. Kalau ini apa pun tak kunci kereta dan nak kereta betul. Okey.
macam bunyi ni ya. Ada orang melapak ke atas. Masa tunjuk PMF. Repeat bang. Robot. Oh. Kita try. Wajib. Kalau betul yang anda akan tunjuk kali ini. Dan gerakkan sesuatu. Tunjuk pada depan biru-biru kata anda. Hello. Bau hanyir bang. Bau hanyir. Bau hanyir. Dia tak tahu nak describe dia, tapi dia hanyir, bau hanyir. Macam bau nanah. Ha.
Okey, peserta yang seterusnya akan datang sekejap lagi Ustaz. Sebelum gerak pergi ke kereta, bagi tahu dari keseluruhan sebanyak awak buat pergi jadi. Hai geng. Panjang 20 minit ni tak ada apa-apa gangguan, hanya ada bunyi kesan tapak kaki dekat atas dengan bau angin nanah. Bau angin tu ada lagi bau dia. Masih lagi ada. Cuma 2 tu je lah. Tak ada gangguan lain. Okey, mantap. Terima kasih. Queue untuk kawan-kawan link ke sana dia dah pendek dah, ujung sana pun dah pendek dah, lain masih panjang lagi. Tanya saya ulang untuk makan. Kita ada special episode sikit, Man sakit perut, tunggu jap. Cik boleh ke Cik? Sementara tunggu Man, bagi dia orang berdua sini, Habis tu mana tu? sekejap ke depan ni je lah. Dua. Ani ni sini. Dua. Amin. Terima kasih. Okay. Repeat.
menghilangkan diri sebentar. تعصف بالله وتسمع الله آمنت بالله توكلت على الله إلى عبد الله بكل شكة. Hadir mewujudkan diri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ghaib wal shahadati wa rahmanir rahim. Kurang memang dekat atas memang ada bunyi pergerakan ada tapak kaki. Ini bukan bunyi tapak kaki tikus atau binatang, ini memang tapak kaki manusia. Memang berat dia punya tapak dia. Ya. Belum nanti bersamaan. Okey, mana dia dah, mana dah. Gimana? Jalan dulu ya. Terus ya. Okey, so ini kamu. Ini kamu. Ada ini. Okey. Kita mau. Thank you, Chandra. Dorang pun pergi kan? Mas, itu orang dah pergi ke belum? Dah.
Kalau hampa semua tanya apa perasaan saya sekarang, takut dan memang. Sekarang ni di bahagian belakang kamera kita, saya ada dengar satu suara ketawa, tapi sayu-sayu. Suara perempuan ke suara lelaki? Suara tu nak seakan-akan suara lelaki. Dekat bahagian atas ni pun ada macam bunyi step dia berjalan. So sampai bila saya boleh tahan, saya tak tahu lagi. Sekarang ni tengah memang. Harap saya boleh tahan. Sebab dari Sabila dari Sultan. Secret bang, secret. Basuhlah bang.
Ada step dekat atas. Ada tapi terlibat saja. Di bahagian sana. Saya ada dengar lagi satu suara menjerit di bahagian atas ni, tapi perlahan saja. Ada satu penampakan di sebelah sana. Nampak bayang hitam tapi dia tak besar sangat. Sekarang dah. Saya tak nak provoke dia sebab saya tak provoke pun dia dah tunjuk. Kalau provoke terus balik terus.
Baik, kalau kita mengikuti atau jadi kami ini. Sekarang ni dia ada penampakan dekat dengan saya. Di lawan ingat Allah ini lawan. Support kan Muhammad. Base. Asalnya saya tak bagi kan. Dia datang waktu itu tak jelas kan. Tapi yang last dia datang yang saya tak tahan sangat. Dia datang kat tepi batu. Ada ada banyak step dekat sini dengan kat sana.
So, cerita dengan diorang secara keseluruhan apa yang Iman rasa. Okay guys, apa yang saya rasa, saya duduk kat sini betul-betul menyeramkan dan benda ni real ada. Mula-mula saya nampak di sisi dinding sana tapi tak berapa jelas. Last dia ke belakang sana, boleh lagi layan. Lepas tu dia datang dekat lagi dengan saya sampai ke dinding sini. Tu saya dah tak boleh dah. Dah tak boleh nak tengok lah. Okey. Baik, tahniah Man, tahniah. Tak semua orang mampu buat benda ni. So inilah tiang yang Man cakap tadi tu. Bayang-bayang hitam. Ya. Jelas ke sama-sama? Yang duduk kat sini jelas tak ada rambut. Okey. Baik. So itu yang diperkatakan oleh Man guys. Daripada sana dia datang sampai ke sini. Tak semua orang boleh buat Man dengan Din. Tak semua orang boleh buat benda ni. Kadang-kadang macam tadi tak semestinya semua orang kena ganggu Macam Din dengar hajat dan bau, dia dah sampai kat sini dah. Jadi dia pun dah tak tahan, kita datang ambil dia. Okey, mantap Man So macam mana pengalaman? Ni first time Man? Ya, first time. Terbaik. Okey tak? Real. Sampai sakit-sakit perut dia. Ya. Okey. Man, Saya jalan daripada sana nak datang kat Din tadi pun dah sakit perut dah rasa lain macam lah. kan. Dia punya vibe tu dah rasa. Okey, baik. Abang tekan lama-lama je. Tak apa, bawa je lah lampu tu. Boleh nampak kan. Tekan je. Okey, bawa je. Okey, abang ke depan. Ni semua viewers daripada Langkawi. Mana viewers? Alhamdulillah. Man selamat, Din selamat. Saya tanya tadi wife Man nak try ke? Dia cakap tak apalah. Macam Lilin dah padam lah. Lilin dah padam. Abang Long dah settlekan semua. So apa yang Man dengar tadi semua kat belah atas ni. Okay, kita orang dekat base. Semua dekat base tadi. Saya dah naik dua atas ni, memang tak ada orang. Saya tak sama guys, cukup. Sebab besok kita ada satu lagi special episode, peserta khas di hujung-hujung rancangan. Jadi sama juga apa yang kita buat dengan Man tadi ni, dengan Din. Tapi ini kali ni betul-betul special guest. Nak tahu siapa? Tunggu live esok. Macam biasa, saya buat 1.5 jam ataupun 2 jam, bergantung kepada keadaan. Dah sampai masanya, saya akan keluarkan. Saya akan bagi tahu siapa guest yang special tu. Dan saya harap korang tak kecam, sebab ini bukan saya yang minta. Ini permintaan daripada guest tu sendiri. Setelah bertahun-tahun saya buat di Kedah, dia nak, saya tolak. Dia nak, saya tolak. Saya tak nak, dia ada sebab. Tapi kali ni saya tengok semangat dia kuat. Saya berbesar hati untuk terima permintaan dia. Tak pernah langsung, guest ni langsung tak pernah parah. Artis ke bukan ke, itu belakang cerita. Esok nantikan special episode saya. Dia lelaki. Okey Tok Haji, macam mana kesimpulan live malam ni Tok Haji? Termasuk dengan volunteer kita malam ni. Mantap mah lepas. Kalau Tok Haji